recap yang Tiara ni sebenarnya dia lahir bulan Ramadan tau. Tiara bulan Ramadan 2018 Ya, betul. 2018. Jadi macam mana pengalaman awal-awal dulu bersama dengan Tiara? Okey. Raya pada tahun 2018 tu adalah raya untuk dia sebenarnya. Memang sebab kita dia tak lahir, fikir langsung pasal kita punya persiapan, kita tak fikir langsung pasal yang penting dia. Ya. Sampai stroller dia tu dah kena ada helikopter lah. Ya. Punya nak advance canggih Nak punya advance tahun canggih. tu adalah anak aku paling canggih dah. Ya ke? Dia punya. Tapi tak dapat. Lah. Tapi alhamdulillah untuk dia segala-galanya pada tahun tu memang sangat-sangat bermakna lah. Ni, Tiara. Selalu kalau tiap-tiap tahun raya, dia ada minta apa-apa tak? Selalu budak-budak mesti ada. Selalu kalau tu minta apa Tiara? Duit raya. Duit raya. Barang. Lagi. Toys ke? Kuih. Kuih. Oh, minta kuih. Mainan minta tak? Dia jadi Mainan minta beli kat mana? Tak kena RM1. Dah lama tak dengar kena RM2. Alah, kalau anak aku macam ni bagus. Aduh. Kedai RM2 je dia minta Ya, kedai duit lah. Ya, kedai RM2 tapi yang dia kautnya 2 bakul. 2 bakul. Jadi 200. Ya. Sama lah juga. Si dia seorang. Dia yang seorang. kalau bawa sepupu sepapatnya Semua pun ambil. tak RM3,000 dekat situ. Kan? Kalau baju raya pula. Selalunya siapa berat kepada Acik ke yang tetapkan ataupun Baju raya saya lah yang tetapkan. Memang dialah perempuan ketua lah, kerja keluarga. perempuan. Memang dialah ketua keluarga. Bukan. Bukan. Masa Ketua keluarga dia. Dia menguruskan. Dia menguruskan. Sebab orang perempuan ni kadang-kadang kita ikut je. Dia nak colour apa. Dia dapatkan colour dia dulu baru colour kita. Ya, duit dia. Duit dia, colour kita. Duit saya tapi dalam akaun dia. Tiara, Angka dah dengar Tiara nyanyi lagu raya. Aku, adik sikit kampung. je. Go. Perjalanan ke luka kurasa Pengalih perjalanan Apa dia tu? Kenapa dia makin muda kan? Tiara, Mana? Tiara, lagu raya Melayu bukan Cina. Wah, cincang, nyinyau, cincang. Makin slow Makin lama makin slow. menurun, Oh, penyanyi dia tak jenis yang tinggi pula. Tak, dia pasal dia mendak. Makin lama makin mendak. Mendak. Dia Tapi itulah dia gelagat Tiara kan. Tapi dia memang kelakar. Yang aku rasa paling kelakar yang dia kunyah gigi palsu. ya. So masih lagi pakai gigi palsu tu? Gigi palsu tu. Tak, sini. Uncle cakap. Uncle terasa sebab dulu Uncle pernah pakai gigi tu. Dulu gigi depan aku ni kan Ya, betul-betul. gigi palsu kalau kau ingat dulu. Dalam Bila dia pakai tu aku punya gelak. Tercabut gigi Uncle tau. dalam sejarah keluarga, tak pernah siapa pun usik gigi tu. Gigi mak dia. Semua tak nak kan? Usik pun tak nak. Baguslah dia ni. Dia sak kunyah. Dia kunyah. Dia ingat bubble gum tak? Ya. Siap dia cuci apa semua, dia cuci dia kunyah aja. Hai guys, video yang korang tengok ni pendek je. Kalau nak tengok panjang, tengok di Astro Go. Bye guys.